Pernah tak anda rasa malam paling sunyi itulah yang paling menakutkan? Bayangkan, hujan turun lebat, jam sudah 1.17 pagi dan anda masih belum tidur. Satu demi satu video TikTok berunsur seram muncul, podcast misteri, cerita bunian, rakaman suara yang katanya asli. Tapi malam ini, saya nak bawa anda ke satu pengalaman, satu audio yang bukan sekadar menakutkan, tapi boleh mengubah hidup sesiapa yang mendengarnya. Nama saya. Dan inilah podcast di mana kita selongkar kisah audio terkutuk yang menjadi urban legend digital. Pernah dengar istilah ARG, Alternate Reality Game? Macam dunia maya yang kabur antara realiti dan ilusi. Satu lagi, psikoakustik. Bayangkan suara yang mampu menjejaskan minda kita walaupun hanya sekadar gelombang audio. 3 bab utama malam ini. Permulaan urban legend ini, pengalaman seram Arif dan akhirnya kenapa audio ini terus memburu pendengar seterusnya. Sedia? Atau anda sedang dengar seorang diri sekarang? Sekejap. Anda mungkin tertanya, betul ke semua ni atau sekadar konten viral? Jawapan saya, tunggu sampai penghujung kerana dalam dunia audio misteri, realiti kadang-kadang lebih gelap dari fiksyen. Mulakan malam anda dengan pintu tertutup, rapat dan lampu yang terang. Kerana malam ini, kita akan pecahkan garis antara takut dan nyata. Kenapa ramai antara kita suka rasa takut? Macam Arif, hampir setiap malam dia ulang rutin lampu malap, laptop terbuka, earphone dipasang dan jari laju menatal cerita-cerita seram. Psikologi panggil ini adrenaline fix. Seperti roller coaster yang anda sendiri pilih untuk naik walaupun tahu boleh menakutkan. Arif bukan sekadar penonton, dia kolektor pengalaman seram digital. Tapi malam itu sesuatu luar biasa berlaku. Satu video tanpa gambar, hanya tulisan putih dan username pelik @lastvoice243. Kalau anda di tempat Arif, adakah anda akan klik follow atau terus abaikan? Ritual malam psikologi manusia mencari safe fear, rasa takut terkawal. Tapi malam ini Arif bakal keluar dari zon selesa. Ada 2 trigger penting. Curiosity gap dan immersion effect. Bila otak kita terus terjerat untuk nak tahu apa jadi seterusnya. Sekarang anda mungkin fikir, semua ni skrip viral je. Percaya atau tidak, malam itu setiap rasa ingin tahu Arif jadi perangkap. Jadi apa jadi bila suka takut bertukar jadi mimpi ngeri sebenar? Ini titik mula audio terkutuk. Mari saya bawa anda masuk dalam dunia audio misteri. Fail bernama Jengen, Dengue, Final, MP3 dari seseorang bernama Faiz. Suara bergetar, nafas tercungap tanpa muzik, tanpa efek. Ini bukan typical jump scare. Inilah contoh immersive horror, pengalaman seram yang rasa dekat sangat dengan realiti. Faiz kata, kalau kau dengar audio ni, maknanya aku mungkin dah hilang. Bunyi pintu diketuk, suara berbisik dan amaran demi amaran. Anda mungkin tertanya, kalau ini hanya rakaman, kenapa suara dia terlalu real? Itulah power suggestion dan binaan auditory hallucination bila otak mula isi tempat kosong dalam bayang sendiri. Arif mula rasa tidak selesa. Lampu berkelip, audio suruh cabut earphone. Cakap pada diri, semua ni kebetulan. Tapi audio itu seperti tahu apa yang sedang berlaku sekelilingnya. Pernah tak anda alami bila audio atau video terasa terlalu personal, macam breaking the fourth wall dalam teater? Sekarang, anda mungkin fikir, tak mungkin audio boleh tahu nama aku. Tapi malam itu, suara perempuan dalam rakaman sebut nama Arif. Walaupun itu kali pertama dia dengar audio itu. Itulah titik di mana ilusi dan realiti mula bercampur. Dan Arif mula sedar betapa bahayanya bila rasa ingin tahu melawan logik. Pernah dengar istilah digital haunting? Hantu zaman moden, benda yang tak ada jasad tapi tetap menghantui. Arif mengalami sendiri notifikasi pelik, audio yang tiba-tiba main sendiri, suara Faiz yang makin panik, fail tak boleh dipadam. Inilah psychic trigger, rangsangan psikologi yang buat anda percaya ada sesuatu yang lebih daripada sekadar teknologi. Bahkan bila Arif cuba padam fail, ia muncul semula seperti malware, virus digital yang hidup sendiri. Tapi beza utama, malware biasanya curi data, ini curi ketenangan jiwa. Bila fail bertukar nama jadi play, ME, MP3, telefon hang dan tulisan merah muncul, dia dah nampak. Bayangkan apa perasaan anda waktu tu. Rumah semakin gelap, bunyi sudu jatuh,
langkah kaki menghampiri bilik dan ketukan perlahan jadi sound cue yang menambah tekanan. Dalam dunia psikologi, ini dipanggil anticipatory anxiety, ketakutan kerana menunggu sesuatu yang anda tak nampak tapi boleh rasa. Arif kunci pintu, cuba lawan logik dengan tindakan, tapi setiap kali audio berulang, realiti makin sukar dipisahkan dari ilusi. Anda pernah rasa paranoia digital, macam ada sesuatu yang mengawasi walaupun tahu cuma anda seorang di rumah? Dalam babak ini, audio bukan lagi sekadar suara. Ia jadi permainan minda dan setiap minit yang berlalu, Arif semakin dekat dengan bahaya yang tidak bernama. Kemuncak pengalaman Arif bermula apabila suara ibunya yang telah meninggal 3 tahun lalu memanggil dari luar bilik. Inilah emotional mimicry, manipulasi suara untuk sentuh memori dan emosi paling dalam macam AI yang boleh tiru suara manusia sebenar, tapi ini lebih seram sebab ia gunakan trauma peribadi. Ibu sejuk. Suara bertukar dari lembut ke garau menyeramkan, pintu digoncang, Faiz dalam video call turut menjerit suruh jangan buka. Apa yang anda akan buat jika suara orang tersayang minta dibuka pintu tapi anda tahu itu bukan mereka? Desakan emosi dan ketakutan fizikal bercampur, ruang peribadi Arif diceroboh bukan dengan jasad tapi melalui audio dan suara. Deepfake audio dan emotional hacking, dua istilah untuk fenomena ini. Apa jadi bila suara dalam telefon lebih kuat dari logik dan realiti? Akhirnya, bila Arif tekan final audio, suara sendiri dirakam dan dimainkan semula seolah-olah realiti dan digital sudah bercantum. Anda pernah terfikir, apa jadi jika sesuatu dari audio boleh keluar ke dunia nyata? Inilah babak di mana sentuhan terakhir dibuat. Makhluk misteri keluar dari cermin, ketawa mengisi ruang dan Faiz berbisik. Kini giliran anda pula. Pengalaman seram bukan lagi di skrin atau telinga, tapi dalam diri sendiri. Jadi, apa jadi selepas malam itu? Polis jumpa rumah Arif kosong, hanya telefon memainkan audio yang sama. Anggota polis yang dengar turut hilang dan audio terus tersebar di internet. Anda mungkin tertanya, urban legend digital atau ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi? Tiga pengajaran utama. Pertama, jangan mudah percaya pada apa saja yang viral, terutama bila melibatkan audio yang tiada sumber jelas. Kedua, kuasa teknologi boleh jadi double-edged sword seperti pisau yang boleh selamatkan atau mencederakan. Ketiga, curiosity kill the cat. Rasa ingin tahu tanpa batas boleh bawa padah. Satu tindakan untuk anda malam ini, simpan rasa ingin tahu untuk benda yang membina, bukan yang menakutkan tanpa sebab. Dan untuk episod akan datang, saya akan bincang kenapa audio seram jadi trend popular di TikTok dan kenapa otak kita senang terjebak dengan pengalaman imersif macam ini. Sekarang saya nak tanya, anda sedang dengar podcast ini seorang diri atau ada orang lain temani? Cuba tengok jam. Sudah 2.43 pagi. Siapa tahu akaun baru akan muncul malam ini. Dan kalau anda jumpa video bertulis, jangan dengar audio ini seorang diri, apa anda akan buat? Jangan lupa follow podcast ini untuk lebih banyak kisah seram, misteri dan psikologi digital. Jangan dengar sendirian atau mungkin itulah permulaan kisah anda pula.